Okay, ni yang kita dah buka lah. Ini fan face ataupun kipas muka yang kita dah buka. Okay, ni saya dah relaikan satu-satu. Okay, jadi macam mana kita nak buka kipas muka ni ataupun fan face ni. Okay, sebelum kita nak buka, kita kena tengok dulu dekat pemegang dia ni ada tak macam skru ke ataupun kelip ke. Tak ada. Kita kena tanggalkan macam gini. Buat pelan-pelan, goyang sikit sambil tolak ke belakang. Dia keluar tak? Okay, nampak dia ada keluar. Sama, ada keluar. Kalau nak buka belah depan boleh juga. Mana-mana lah. Okay, dia dah keluar, nampak tak? Okay, nak buka ni jangan buat macam ni lah. Jangan tolak macam ni, tak boleh. Dia memang berat. Kita nak tolak susah nak tolak. Jadi cara untuk buka pemegang dia ni, kena letak macam ni. Pegang dan kita kena goyangkan benda ni sambil tolak ke belakang. Okay, nampak tak dia ada keluar? Sebelah sini dia keluar juga. Ada keluar. Kalau nak buka belah depan boleh juga. Mana-mana lah. Okay, dia dah keluar, nampak tak? Okay, lepas tu kita kena tengok dulu lah yang mana ada selak dia. Okay, ni ada satu selak. Okay, belah sini tak ada. Satu je selak. Belah sini pun tak ada. Dekat mana kita nak tengok? Dekat garisan dia ni lah. Sebab garisan ni yang akan jadi putus nanti bila kita buka. Okay, nampak tak? Ada garisan dia. Lalu kuat belakang ni, garisan ni lah. Macam gini. Ada garisan ni sampai ke sini. Maknanya benda ni boleh cabut lah. Dia putus kalau kita dah cabut nanti. Dia tak macam bekas ni. Bekas ni tak ada garisan. Kalau kita tengok dekat sini, tak ada garisan pun. Tak ada garisan. Maksudnya memang tak boleh buka lah. Dia tak putus. Dia dah buat pemenang. Kalau yang ni dia boleh putus. Pasal kita tengok tadi dia ada garisan. Jadi bila ada garisan ni maksudnya kita boleh buka lah. Jadi nak bukanya, yang ada nampak ni selak depan ni satu. Jadi untuk buka selak ni kita pakai screwdriver mata kecil. Kalau tak ada pakai test pen lah. Jadi senang lah kita nak buka. Kalau pakai screwdriver biasa boleh, cuma besar lah. Jadi yang ini kita kena tolak ke belakang macam ni. Kenapa tak dia dah keluar? Okay, macam ni. Okay, lepas tu kita tengok sini. Okay, ni dia dah putus. Dia dah tanggal. Dan sini pun dah tanggal. Okay, jadi dekat sini nak tanggal tak boleh. Pasal apa? Kita tengok sini dia ada macam kunci dia. Nampak tak tu? Jadi kunci ni kita nak buka. Saya buka belah sini lah. Senang buat. Jadi kita buka macam ni. Kita nak tolak tak boleh. Kenapa tak dia punya macam ada lubang. Lubang tu dia dekat dengan selak dekat belakang ni. Jadi macam mana kita nak buka ni? Okay, yang ni kita kena tahan dululah. Tahan supaya dia tak masuk. Dan supaya bila kita buka ni dia senang. Jadi nak buka ni, nampak tak ada garisan yang besar ni sampai ke sini ada macam lubang. Lubang ni kita letak. Okay, tolak je ke belakang dia akan tercabut. Jangan goyang-goyangkan macam ni. Nanti kan rosak permukaan plastik ni. Jadi kita kena tolak je macam ni. Cari lubang dia, tolak je pelan-pelan. Okay, dia automatik dia akan terkeluar lah. Lepas tu okay, nampak tak ada garisan ni? Ada macam lubang dekat belakang ni. Yang ni samalah. Letak je macam ni. Okay, tak? Okay, lepas tu yang belakang ni tengoklah. Sama juga ada selak dia. Cuba tolak ke belakang ni. Boleh tak? Cuba tarik lah. Dia keluar tak? Okay, dah keluar. Okay, dah keluar. Jadi yang ni butang switch lah. Butang switch ni duduk sini. Jadi letak tepi. Lepas tu fan blade ni pun sama lah. Kita kena tengok dekat tepi kipas ni ada tak macam skru ke kelip ke.
Tengok ada tak. Kita tengok tak adalah. Jadi kipas ni kita kena tarik ke belakang ni. Yang ni kena pegang, yang ni tarik ke belakang macam ni. Tapi kalau tak boleh, kalau tak boleh tarik, kena goyang-goyang macam ni lah. Tak, goyang-goyang sambil tarik ke belakang. Okey, dah keluar. Okay, lepas tu tengok lagi ada tak macam garis yang boleh putus-putus dekat plastik ni. Okey, ni ada ni. Okay, kalau ada kita boleh tolak macam ni. Tolak ke belakang. Okay, sampai sini dah sangkut. Jadi kalau sangkut ni, yang sini pun kita tengok dulu lah. Ada tak macam selat dia ke atau kunci dia ke dekat garisan ni. Tak ada. Okay, yang ni tolak macam ni dan letak sini. Tolak ke belakang. Nampak tak, dia dah keluar. Okay, dah keluar. Okay, macam gini. Lepas tu ni dah boleh keluar ke lah. Bateri ni kita tarik ke belakang. Lepas tu yang swing ni pun boleh tolak ke belakang. Okay, macam gini. Okay, yang motor dia ni sama jugalah, ada tak kunci dekat sini ataupun selat dekat sini. Tak ada. Kalau tak ada, kita boleh tolak macam ni lah. Tolak shaft ataupun besi bulat ni ke belakang, ke depan. Ok, dah tolak. Tarik pelan-pelan. Kosong. Okay, ni ada 3 slug. Maknanya walaupun dia ada 3 slug, kita tak boleh buat macam ni lah. Kalau kipas macam gini, tak boleh buat gini. Kita kena buat macam ni.